Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Sudah tentu saya sebagai mangsa kecewa. Tapi apa yang saya boleh katakan, benda pun dah berlaku, benda pun dah jadi, benda pun dah lepas. Umum mengetahui yang pada 5 Mei 2024, Muhammad Faisal Abdul Halim, seorang pemain bola sepak berusia 26 tahun yang merupakan penjaring gol terbaik Piala Asia 2023 dan berasal dari Pulau Pinang, menjadi mangsa serangan oleh dua individu tidak dikenali ketika sedang menuju ke keretanya bersama isteri dan anak di sebuah pusat membeli belah di Kota Damansara. Seorang dari penyerang itu yang memakai pelitup muka menghampiri Faisal sambil mengucapkan good luck sebelum menyimbah cecair asid ke arahnya. Akibat daripada serangan itu, dia mengalami kecederaan yang sangat serius selain kesan trauma yang teruk, sehingga polis mengklasifikasikan kes tersebut di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Faisal mengalami kelecuran tahap 4 pada bahagian leher, muka, bahu, tangan serta dada dan terpaksa menjalani 4 pembedahan bagi merawat kecederaan parah yang dialaminya. Kejadian ini bukan sahaja membahayakan nyawanya tetapi juga mengancam keriernya sebagai atlet profesional. Sejak siasatan dibuka pada Mei 2024, 23 individu sudah diambil keterangan selain menahan 3 suspek bagi membantu siasatan, namun tiada bukti dapat mengaitkan ketiga-tiga suspek dengan kes terbabit. Pada 25 November 2024, siasatan terhadap kes ini telah diambil alih oleh sebuah pasukan khas Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT dari Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman yang merupakan unit khas di peringkat pusat dengan kepakaran lebih tinggi. Sebelum pengambilan alih kes oleh Bukit Aman pada 22 November 2024, Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Selangor Muhammad Najwan Halimi menyatakan bahawa kerajaan negeri masih belum menerima sebarang maklum balas rasmi daripada pihak polis mengenai perkembangan siasatan kes simbah asid terhadap Faisal. Namun pada 8 Mei 2025, pihak berkuasa telah mengklasifikasikan kes serangan ini sebagai no further action NFA. Jadi apa sebenarnya yang telah berlaku? Faisal Halim menzahirkan sikap tabah dan positif dalam menghadapi cabaran getir selepas insiden simbahan asid yang menimpanya di sebuah pusat membeli belah di ibu kota. Walaupun perasaannya bercampur baur berhubung perkembangan siasatan kes tersebut, dia bertekad untuk terus memandang ke hadapan dan memajukan karier bola sepaknya. Pasukan peguam yang mewakili Kelab Selangor dalam sidang media mengesahkan bahawa Polis Diraja Malaysia PDRM telah mengklasifikasikan kes tersebut sebagai NFA. Selain itu, Jabatan Peguam Negara AGC dalam surat bertarikh 18 Februari 2025 turut memaklumkan bahawa tiada petunjuk baru dapat dikesan dalam siasatan kes ini. Sebagai mangsa, Faisal mengakui rasa kecewanya terhadap keputusan tersebut, namun dia menyatakan penerimaan dan redha terhadap apa jua yang berlaku. Walau jauh di sudut hatinya, dia sendiri tertanya-tanya adakah dirinya sudah menerima sepenuhnya keadaan tersebut seiringan perkembangan terbaru kes itu. Benda pun dah jadi, sudah lepas. Dia berharap sangat berilah dia peluang kembali dalam kancah bola sepak. Faisal kesal dengan tindakan individu yang tidak bertanggungjawab yang sanggup menzaliminya tanpa sebab. Dia juga mengingatkan bahawa dirinya bukan hanya seorang atlet tetapi juga seorang anak, suami dan bapa yang memikul tanggungjawab besar. Faisal turut menegaskan bahawa dia tidak mempunyai sebarang salah dengan sesiapa dan berharap jika ada yang tidak kena, berterus teranglah kepadanya. Jangan aniaya saya ada keluarga untuk ditanggung, karier yang saya kejar dari kecil. Saya orang kampung, saya susah di kampung. Saya jadi seorang pemain bola sepak bukan untuk kejar kesenangan tetapi kejayaan untuk menjadi pemain terbaik, katanya. Faisal memilih untuk tidak terlalu memikirkan tentang siasatan atau status NFA yang diberikan. Sebaliknya, mahu fokus sepenuhnya kepada perkembangan kariernya. Dia tidak mahu fikir kes NFA atau apa, itu tugas pihak polis. Keputusan mengejut pihak berkuasa mengklasifikasikan kes ini sebagai NFA telah mencetuskan gelombang kebimbangan dan kekecewaan dalam kalangan masyarakat. Keputusan ini bukan sahaja menjejaskan kepercayaan rakyat kepada institusi keselamatan dan kehakiman negara, malah menimbulkan persepsi bahawa kes berprofil tinggi boleh ditutup secara tergesa-gesa tanpa penjelasan yang munasabah. Timbalan Ketua Pemuda Parti Amanah Negara Amanah Daniel Al-Rashid menyuarakan rasa kecewa mendalam terhadap keputusan
keputusan NFA tersebut. Menurutnya, ketelusan dan keadilan dalam kes Faisal adalah ujian besar kepada integriti sistem perundangan negara. Keputusan menghentikan siasatan itu dilihat sebagai tergesa-gesa dan tidak memadai, terutamanya apabila masih terdapat kemungkinan penglibatan pihak ketiga yang belum disiasat atau didedahkan. Daniel turut menggesa agar kerajaan membuka kertas siasatan baharu bagi meneliti semula bukti, saksi dan sebarang maklumat yang mungkin terlepas pandang sebelum ini. Dia juga menyarankan agar Faisal sendiri membuat laporan polis baharu sebagai asas undang-undang untuk memulakan semula siasatan. Usaha mendapatkan keadilan tidak boleh ditinggalkan separuh jalan, tambahnya, sambil menekankan bahawa mangsa tidak seharusnya dibiarkan menanggung kesan trauma dan kecederaan tanpa penjelasan yang memuaskan. Lebih membimbangkan adalah sikap membisu pihak berkuasa, khususnya Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Peguam Negara AGC yang sehingga pada waktu itu belum memberikan sebarang penjelasan awam berhubung asas dan rasional keputusan mereka ini. Situasi ini menimbulkan persoalan serius di kalangan rakyat. Adakah keadilan benar-benar ditegakkan atau adakah keputusan ini dibuat atas dasar tekanan luar atau kekangan lain dalam proses siasatan? Bagaimanapun, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain menegaskan bahawa status NFA bukan bermakna siasatan kes ini ditutup. Sebaliknya, ia adalah prosedur biasa dalam proses siasatan jenayah. Menurutnya, keputusan untuk mengklasifikasikan kes sebagai NFA adalah apabila suspek yang ditahan tidak mempunyai kaitan atau tidak membantu dalam siasatan. Dalam situasi ini, Timbalan Pendakwa Raya mengambil keputusan tersebut sehingga ada maklumat atau perkembangan baharu yang dapat membuka semula kertas siasatan. Dalam kes ini, siasatan masih berjalan dan kertas siasatan boleh dirujuk semula bila-bila masa. 3 suspek yang ditahan sebelum ini telah dibebaskan selepas hasil siasatan mendapati mereka tidak terlibat dengan serangan tersebut. Hasil analisis forensik ke atas telefon bimbit suspek tidak menunjukkan sebarang bukti atau perbualan yang mengaitkan mereka dengan kejadian simbahan asid itu. Selain itu, suspek sebenar dipercayai menggunakan nombor pendaftaran palsu bagi mengelakkan pengesanan pihak berkuasa. Usaha mengenal pasti pelaku melalui rakaman kamera litar tertutup CCTV serta lakaran wajah iaitu photo feed yang diedarkan juga belum berhasil. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Syuhaili turut menegaskan bahawa pihak polis akan sentiasa memaklumkan sebarang perkembangan terkini kes ini kepada peguam yang mewakili Faisal. Ini sebagai tanda komitmen pihak berkuasa dalam memastikan mangsa dan pihak berkepentingan mendapat maklumat yang jelas dan terkini mengenai perjalanan siasatan. Peguam bela Faisal, Nik Zaris Nik Mustafa menganggap keputusan ini agak unik kerana motif sebenar di sebalik kejadian masih belum dapat dikenal pasti. Nik Zaris menolak sebarang spekulasi yang mengaitkan insiden tersebut dengan isu peribadi seperti cemburu, hutang atau perkara tidak bermoral. Dia menegaskan bahawa Faisal adalah seorang individu yang baik dan tidak mempunyai musuh. Selain pihak polis juga gagal menemui petunjuk konkret yang boleh membantu dalam siasatan. Kalau ikutkan pada arahan daripada pihak atasan, memang tiada sebab dia berada di satu tempat di mana persoalan bagaimana ada orang dan boleh beritahu dia di situ. Selain itu, Nik Zaris bersama rakan peguamnya Muhammad Haijan Omar turut menolak sebarang kaitan kes ini dengan mana-mana individu berstatus VVIP atau bangsawan. Mereka menjelaskan bahawa kejadian simbahan asid boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira status, dan yang high profile dalam kes ini hanyalah nama Faisal Halim sebagai pemain bola sepak kebangsaan. Nik Zaris juga menegaskan bahawa klasifikasi NFA bukanlah sesuatu yang hanya berlaku pada kes berprofil tinggi sahaja. Sebaliknya, ia juga diberikan pada banyak kes biasa yang melalui proses siasatan di mahkamah. Penjelasan daripada Peguam Faisal ini memberikan gambaran jelas bahawa proses siasatan jenayah adalah berdasarkan bukti dan fakta, bukan kerana status mangsa. Walaupun tiada petunjuk kukuh pada masa ini, siasatan masih berjalan dan kertas siasatan boleh dirujuk semula apabila terdapat maklumat baharu. Oleh itu, kes ini diklasifikasikan NFA kerana tiada suspek dikenal pasti buat masa ini. Untuk makluman, pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang juga dikenali sebagai Tunku Mahkota Johor TMJ pernah dikaitkan dan dituduh menjadi mastermind dalam kes ini, namun beliau menyangkal sekerasnya tuduhan tersebut. Apa yang terjadi kepada dia tu memang harus kita condemn lah. Tetapi
Apa dia kena dengan saya? Ada orang nak cakap, TMJ mastermind. Kalau saya nak habiskan orang, saya ada target lebih besar dalam negara ni. Yang ambil duit rakyat. Menurutnya, Faisal bukan satu ancaman buatnya dan dia merupakan seorang pemain yang baik. TMJ juga menekankan bahawa ada pihak yang tidak selesa dengan kelantangannya membicarakan tentang beberapa isu tertentu dan mahu mencemarkan nama baiknya dengan mengaitkannya dengan kes ini. Dalam pada itu, masyarakat menantikan keadilan yang telus dan profesional agar kes-kes sebegini tidak hanya berakhir dengan keputusan yang mengecewakan tetapi turut memberi pengajaran penting tentang keselamatan dan hak asasi mangsa. Semoga usaha pihak berkuasa terus dipertingkatkan demi memastikan pelaku sebenar dapat dibawa ke muka pengadilan dan keadilan ditegakkan tanpa kompromi. Sekian.